DJI Terra kini membawakan anda ciri Light Fusion Reconstruction yang lebih mesra pengguna dan inovatif apabila menggunakan DJI Zenmuse L2 LiDAR untuk mengimbas kawasan. Kamera RGB boleh mengambil gambar semasa penerbangan untuk mewarnakan awan titik. Tetapi disebabkan jumlah pertindihan yang diperlukan untuk pembinaan semula, LiDAR tidak mencukupi untuk fotogrametri. Jika anda ingin menggunakan imej tersebut untuk mencipta peta orto, ianya mungkin tidak membawa anda hasil yang diingini. Dengan ciri pembinaan semula Fusion yang baharu, DJI Terra dapat menggunakan data LiDAR dalam proses fotogrametri untuk menghasilkan hasil yang lebih berkualiti ke dalam peta. Fungsi baharu ini juga boleh digunakan untuk menjana model mesh 3 dimensi. Jika anda ingin mencipta model untuk struktur kompleks atau hollow seperti pencawang berketiga tiang atau jambatan, adalah disyorkan untuk menggunakan mod pencawang dalam tetapan DJI Terra. Kini model mesh dengan permukaan dan tekstur boleh dibuat sebagai tambahan kepada awan titik. Dengan model 3D gabungan, kita boleh melukis ciri rupa bumi dengan lebih tepat dan mudah. Model 3D yang sangat terperinci ini juga boleh menyediakan data penting untuk pengurusan infrastruktur, pemeriksaan aset dan banyak lagi. Di samping itu, anda boleh menjana berbagai hasil rupa bumi dengan satu klik kerana ianya memudahkan aliran kerja pemprosesan data 3 dimensi DJI Zenmuse